Weh, bangun. Ingatkan tahun 2026 ada kereta terbang. Rupanya kita masih main kaset tahun 2020. Breaking news hari ini. PAS umum sokong Tan Sri Muhyiddin kekal pengerusi PN. Ini bukan perpaduan. Ini namanya kemarau bakat. Red flag dia menyala terang, babe. Bayangkan, gabungan parti yang kononnya gelombang rakyat, tapi bila bab pilih ketua, pusing-pusing cari muka sama. Korang ni parti politik ke kedai barang antik? Tak ada pelapis ke? Atau pelapis semua kena simpan dalam peti ais sebab takut otai terasa hati? Hari ini, 27 Januari, Setiausaha Agong PAS kata dorang setuju kekalkan status quo. Alasan? Nak kestabilan. Bullshit kestabilan. Dengar sini elok-elok. Masalah bila pembangkang recycle pemimpin lama, kerajaan madani kat sebelah sana akan tepuk tangan sambil goyang kaki. Kenapa? Sebab dorang tahu threat tak kuat. Bila pembangkang tak ada idea baru, tak ada muka segar, kerajaan pun jadi malas. Dasar hancur pun dorang tak kisah sebab dorang tahu rakyat tak ada better option. Yang rugi siapa? Kita. Tahun 2026 ni zaman AI, zaman teknologi, tapi politik kita masih zaman batu. Kepada orang muda dalam parti tu, bangunlah weh. Sampai bila nak jadi pak turut angkat beg bos? Dan kepada kita, pengundi, jangan jadi fanatik buta. Kalau menu kedai tu asyik hidang lauk basi semalam, kita tukar kedai atau kita masak sendiri. Jangan biar masa depan negara ditentukan oleh orang yang masa depannya dah tinggal sikit. Faham tak ni? Gerak lu, Papa Roger. Red flag!